Saya tanya niat uduk macam mana? Dia kata macam biasa yang ngangkat hadas kecil. Itu dah jadi problem besar lah. The same question kak, Soalan Tan Sri tanya saya 5 tahun Ustaz, saya ni cerita dulu, cerita kencing tak lawas ni. So dia kata boleh tak pakai isyak tu, masuk bilik air tengok ada 3-4 titik kencing di seluar dalam, boleh tak pakai seluar dalam untuk solat isyak? Saya tak respon lah sebab saya nampak ada problem paling besar. Saya tanya maghrib solat uduk di mana? Dia kata di rumah. Maksudnya problem besar lah sebab dia dah kencing berterusan tu tak boleh kawal tu, dia tak boleh uduk sebelum masuk waktu, dia kena uduk lepas masuk waktu sebab dia dalam keuzuran, dia diberi rohsah. Lepas tu saya tanya niat uduk macam mana? Dia kata macam biasa yang ngangkat hadas kecil. Tu dah jadi problem besar lah. Dia wajib niat uduk untuk bolehkan solat, untuk haruskan solat. Dia tak boleh niat ngangkat hadas kecil. Lalu dia tanya 5 tahun saya kena qada tak? Saya kata tak payah qada sebab sepanjang waktu tu kita confident dah betul. Cumanya setiap waktu solat tu tuan berdosa. Saya cakap dengan dia lah, sebab hukum belajar cara ibadah dalam keadaan kita uzur tu jadi sunat ke jadi fardu? Dia fardu ain. Kalau tak buat langsung jadi kafir pula macam tu.